Isu ini dipanggil sebagai tasyrikun niyah, menggabungkan lebih daripada satu niat dalam sesuatu ibadah. Majoriti ulama mengatakan sesuatu ibadah yang ada niat selain daripada kerana Allah, contohnya puasa, tentulah kerana Allah tapi ada selit niat untuk sihat, untuk turunkan berat badan dan sebagainya, maka majoriti mengatakan hukum puasa ini adalah sah. Dari sudut pahala pula, ada beberapa perincian dalam tasyrikun niyah ini. Situasi pertama, kalau seseorang itu dia berpuasa niatnya kerana Allah ataupun niatnya kerana untuk sihat dan kerana nak kuruskan badan itu lebih banyak daripada kerana Allah, maka di sini tidak ada pahala bagi orang yang berpuasa tersebut kerana dia melebihkan niat duniawi mengatasi niat kerana Allah. Situasi kedua, seseorang yang ada niat kerana Allah dan juga niat kerana nak sihat ataupun nak kurus setaraf. Ini juga kata ulama tidak mendapat pahala kerana niat duniawinya sama taraf dengan niat akhirat ataupun niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Situasi ketiga, seseorang yang niat puasanya kerana Allah lebih dominan, lebih banyak dan menjadi paling utama berbanding niat kerana nak kuruskan badan dan nak sihat. Dalam situasi ini ulama sebut pelakunya mendapat pahala insya-Allah. Cuma pahala dalam situasi ini tetaplah tak sama dengan situasi yang keempat, iaitu orang yang berpuasa kerana Allah semata-mata. Orang itu dia puasa dan dia setkan dalam hatinya bahawa dia berpuasa memang kerana nak mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama dia juga mengingatkan hatinya, mengingatkan dirinya bahawa kalau aku tak niat kerana nak kuruskan badan ataupun tak niat nak meningkatkan kesihatan, tetap benda-benda ini akan berlaku juga. Jadi dengan kata lain, orang yang sebenarnya melakukan sesuatu kebaikan yang ada kajian saintifik menyatakan wujudnya benefit lain daripada ibadat tersebut, maka sebaiknya dia kekal fokus kerana Allah dan dia sedarkan diri bahawa insya-Allah kebaikan duniawi yang lain akan dia dapat secara automatik, sama ada dia memang meniatkannya ataupun tidak. Jadi kita ada dua situasi yang berpahala. Pertama, niat kerana Allah 100%, ini pahalanya insya-Allah sempurna. Yang kedua, niat kerana Allah mendominasi dari ke atas niat duniawi, ini juga insya-Allah tidak sia-sia, masih lagi ada pahala. Wallahu taala alam.